Hai, Assalamualaikum. Azam di sini. Video ni khas kepada pemilik syarikat senyap berat dan berat saja. Okey, sebelum ni kalau anda kena saman, walaupun kami bukan seutuh syarikat anda, kami masih boleh dapat salinan kompaun tu dengan ke SSM atau kami email. Tapi semenjak SSM introduce new system iaitu CRS ini, sekarang ni dah tak boleh dah. Saya sendiri, minggu lepas saya ada cuba nak dapatkan salinan kompaun untuk kenalan saya. Mereka tak bagi dah. Walaupun saya walk in counter dan kami email pun mereka tolak. Jadi, kalau anda kena saman dan sekretari anda tidak boleh dihubungi, apa yang boleh buat, anda boleh saja first daftar diri dekat SSM for You dulu. Dekat SSM for You tu, anda boleh nampak ada sistem CRS. Okey, kalau anda nak guna sistem CRS ni, anda kena activatekan dulu dekat kios atau mana-mana SSM yang terdekat. Lepas anda activate, anda masuk dekat bahagian bawah sekali. Kat situ akan nampak kompaun syarikat anda. Jadi secara kesimpulannya sekarang ni memang dah berubah sikit dan saya amat galakkan anda dapatkan khidmat sekretari yang responsif. Kalau tak responsif akan sukarkan anda. Jadi sampai itu saja. Assalamualaikum.